Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat satu video untuk tugasan 2 pentaksiran berterusan bagi subjek GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Nama diberi Ahmad Fitri bin Syarada, merupakan bahasa Melayu unit 1 ambilan PPI SMP 2025-2026. Okay. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu bagaimana Malaysia mengharungi pandemik COVID-19 melalui pendekatan ekonomi dan sistem pendidikan. Pandemik COVID-19 merupakan krisis kesihatan global yang berpunca daripada virus SARS-CoV-2. Virus ini mula dikesan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 sebelum merebak dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Pada bulan Mac 2020, Organisasi Kesihatan Dunia telah mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik global. Keadaan ini menyebabkan hampir semua negara mengambil langkah drastik seperti penutupan sempadan, sekatan perjalanan dan kawalan pergerakan. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. Thousands more are fighting for their lives in hospitals. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing, and it doesn't change what countries should do. We have never before seen a pandemic sparked by a coronavirus. This is the first pandemic caused by a coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases, and we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rung the alarm bell loud and clear. Berdasarkan video tersebut, kita tahu bahawa Malaysia juga tidak terkecuali dengan kesan pandemik ini. Malaysia mula mencatatkan kes awal pada tahun 2020. Bagi mengawal penularan wabak, kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bermula pada tahun 18 Mac 2020. Pelaksanaan PKP ini menyebabkan banyak sektor terpaksa dihentikan sementara, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, pelancongan dan perniagaan. Keadaan ini memberi kesan yang besar kepada kehidupan rakyat Malaysia. Oleh itu, persoalan utama yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini ialah, yang pertama, bagaimanakah pendekatan ekonomi Malaysia
membantu rakyat menghadapi pandemik. Dan yang kedua, bagaimanakah sistem pendidikan Malaysia menyesuaikan diri agar proses pembelajaran tetap dapat diteruskan. Hadirin sekalian, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar terhadap ekonomi global termasuk Malaysia. Apabila PKP dilaksanakan, banyak sektor ekonomi tidak dapat beroperasi seperti biasa. Antara kesan utama yang dapat dilihat ialah yang pertama, banyak perniagaan terpaksa ditutup sementara. Premis seperti restoran, pusat membeli belah dan tempat pelancongan tidak dapat beroperasi kerana sekatan pergerakan. Kita beralih kepada yang kedua. Ramai pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji. Hal ini menyebabkan ramai keluarga mengalami kesukaran kewangan. Seterusnya kita beralih kepada kesan yang ketiga. Sektor pelancongan yang merupakan antara penyumbang penting kepada ekonomi negara turut terjejas teruk. Tiada pelancong asing yang dapat memasuki negara akibat sekatan perjalanan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusham, dan ini perkembangan yang baru kami terima di mana ekonomi Malaysia menguncup pada kadar 3.4% pada suku keempat 2020. Untuk setahun penuh 2020, ekonomi Malaysia menguncup 5.6% susulan kesan dan langkah kawalan pandemik COVID-19. Berdasarkan video yang tadi, Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa ekonomi Malaysia mengalami penguncupan sebanyak 5.6% pada tahun 2026. Ini merupakan antara kemerosotan ekonomi yang paling ketara dalam sejarah negara kita. Selain itu, kadar pengangguran juga meningkat kerana banyak syarikat tidak mampu mengekalkan pekerja mereka. Namun begitu, kerajaan Malaysia mengambil pelbagai langkah bagi memastikan ekonomi negara kita sentiasa bagi mengatasi kesan pandemik COVID-19. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa pakej rancangan ekonomi yang bertujuan untuk membantu rakyat dan merangsang semula ekonomi negara. Antara inisiatif utama ialah pakej rancangan ekonomi prihatin. Pakej ini diperkenalkan dengan nilai keseluruhan sebanyak RM250 bilion. Tujuan utama pakej ini untuk membantu rakyat yang terjejas serta menyokong perniagaan kecil dan sederhana (PKS). Antara bantuan yang diberikan termasuklah yang pertama, bantuan tunai kepada golongan B40 dan M40, subsidi upah kepada majikan bagi mengekalkan pekerja, dan yang terakhir, bantuan khas kepada peniaga kecil. Bantuan ini membantu mengurangkan beban kewangan rakyat ketika mereka tidak dapat bekerja seperti biasa. Selain itu, kerajaan bersama institusi kewangan turut memperkenalkan moratorium pinjaman. Moratorium ini membolehkan rakyat menangguhkan pembayaran pinjaman bank selama 6 bulan tanpa dikenakan penalti. Langkah ini memberikan ruang kepada rakyat untuk mengurus kewangan mereka dalam tempoh yang krisis ini. Seterusnya, kerajaan juga memperkenalkan pelan jana semula ekonomi yang bertujuan merangsang semula aktiviti ekonomi. Melalui pelan ini, kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif seperti yang pertama,
inisiatif kepada majikan yang mengambil pekerja baharu. Yang kedua, program latihan kemahiran kepada pekerja. Dan yang ketiga, galakan kepada perniagaan untuk beralih kepada platform digital. Kesemua langkah ini penting kerana pandemik telah mempercepatkan penggunaan teknologi dalam perniagaan. Di samping itu, kerajaan turut memperkenalkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi bagi memastikan ekonomi negara terus stabil. Program ini memberi tumpuan kepada bantuan tambahan kepada golongan B40, perniagaan kecil dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Seterusnya, kita beralih kepada satu perubahan yang penting semasa pandemik, iaitu peningkatan penggunaan ekonomi digital. Ramai peniaga mula menggunakan platform dalam talian untuk menjual produk mereka melalui media sosial dan aplikasi e-dagang. Contohnya, ramai peniaga kecil menggunakan platform seperti Shopee, Lazada dan Facebook untuk memasarkan produk mereka. Ini menunjukkan bahawa walaupun pandemik COVID-19 membawa cabaran yang besar, pandemik ini juga mempercepatkan transformasi digital dalam ekonomi negara kita. Selain daripada sektor ekonomi, sektor pendidikan juga mengalami kesan disebabkan pandemik. Semasa PKP dilaksanakan, semua sekolah dan institut pendidikan diarah untuk tutup bagi mengelakkan penularan wabak. Menurut data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, lebih daripada 5 juta pelajar di Malaysia terjejas apabila sekolah ditutup. Situasi ini menimbulkan beberapa cabaran besar dalam sistem pendidikan. Antara cabarannya ialah yang pertama, jurang digital antara pelajar bandar dan luar bandar. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada internet yang stabil. Yang kedua, kekurangan peranti seperti komputer riba atau tablet untuk mengikuti kelas dalam talian. Dan cabaran yang terakhir adalah tekanan emosi dan motivasi. Pelajar yang menurun kerana mereka tidak dapat berinteraksi secara bersemuka dengan guru dan rakan-rakan. Bagi memastikan proses pembelajaran tidak terhenti, kerajaan memperkenalkan beberapa pendekatan baru dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau boleh dikenali sebagai PDPR. Melalui PDPR, pelajar mengikuti pembelajaran secara dalam talian menggunakan platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, YouTube dan sebagainya. Kaedah ini membolehkan pelajar terus belajar walaupun berada di rumah masing-masing. Bagi membantu
pelajar yang tidak mempunyai akses internet, kerajaan turut memperkenalkan program pendidikan televisyen iaitu Didik TV KTM. Melalui kerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia RTM, program ini menyiarkan pembelajaran mengikut mata pelajaran tertentu supaya pelajar mengikuti pembelajaran melalui televisyen. Seterusnya, bantuan peranti dan internet. Kerajaan juga menyediakan pelbagai bantuan kepada pelajar seperti program pinjaman komputer riba, pakej data internet khas pelajar, program tabung cerdik bagi pelajar daripada keluarga B40. Langkah ini membantu mengurangkan jurang digital di antara pelajar luar bandar, pelajar pedalaman dan pelajar bandar. Sebagai penutup bicara, pandemik COVID-19 merupakan satu ujian yang besar kepada Malaysia dari segi ekonomi dan pendidikan. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan yang produktif melalui pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi dan transformasi dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan bahawa kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan dan rakyat amat penting dalam menghadapi krisis besar seperti COVID-19. Selain itu, pandemik ini juga telah mempercepatkan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan seharian, termasuk dalam bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Oleh itu, pengalaman yang diperolehi daripada COVID pandemik ini dapat dijadikan satu pengajaran yang sangat penting untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.